Alhamdulillah, dengan adanya Google sekarang, kita boleh buat research ke mana-mana sebelum kita berangkat pun. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kami diberkati dan dipermudahkan olehnya. Kami akan ikut jalan ke Kulai Kota Tinggi kerana kalau ikut highway Senai ke Ulu Tiram, pada Ulu Tiram ke Kota Tinggi, ia akan memakan masa lebih sedikit dan panjang sedikit. Jadi kalau kita ikut Kulai hari Sabtu ini, mungkin lebih ringkas dan tak banyak kereta lagi. Bismillah. Oleh kerana dah lama tak drive jauh-jauh, kami bertolak awal supaya ada masa untuk rehat dan memikirkan bahawa bila mengantuk tengah hari nanti, kami dah halfway atau 3 suku perjalanan. Dah. Ini 100. Jauh lihat horizontal. R&R ke Dusun Panti ini disiapkan dengan bilik air, surau dan parking kereta berat dan kereta ringan dengan sempurna. Boleh. Wow, fresh orange satu.
Kopi air dua. Kalau nak dibandingkan dengan lebuh raya plus, tak pernah lagi lah saya dapat membawa kereta selaju 100 km sejam on average. Sama ada pagi ke, malam ke, hari sekolah ke, hari tak sekolah ke, hari cuti ke, hari tak cuti, tak dapat lagi dah sekarang. Tapi lebuh raya Pantai Timur ni, kalau walaupun cuti sekolah tapi saya keluar pagi, jadi on average saya dapat memandu on average 90 atau 90 km sejam lah. Relax. Bila jalan jauh, kita boleh drive dengan relax dan santai. Mengikut research awal, kami mahu dari Lembah Condong masuk Gambang, masuk highway, terus ke Kuala Terengganu. Tapi rupanya ada jalan tutup lah dekat Gambang. Jadi kami terpaksa ikut Kuantan dulu, lepas tu ikut Sungai Lembing, Muazzam Shah dan ke Kuala Terengganu. Sepanjang-panjang perjalanan yang santai ini, tolnya hanyalah RM19.84. Alhamdulillah. Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro